Biar betik. Ular ni boleh bergerak sepantas anda berlari. Ini ialah Black Mamba, aka Dendroaspis polylepis. Ular berbisa paling ditakuti di benua Afrika. Nama saja black, tapi dia bukan warna hitam pun. Lebih kepada warna kelabu tai anjing. Tapi dalam mulut dia hitam. Hitam legam betul. Langsung tak ada nur. Macam kalau mulut orang yang suka bagi janji manis, tapi habuk tak ada. Panjang dia boleh mencecah 45 meter. Memang antara ular berbisa terpanjang di dunia. Black Mamba boleh bergerak selaju 20 km per jam. Paling laju dalam geng ular berbisa. Ush, laju Selain bergerak laju, Black Mamba ni juga jenis batuk berulang kali. Dah tu patukan dia pun laju no haram. Dah macam Wing Chun bersih ular. Sampai 12 patukan dalam beberapa saat. Black Mamba dilengkapi dengan bisa yang mengandungi neurotoksin. Bahan ni boleh melumpuhkan sistem saraf dan menyebabkan kegagalan organ dalam masa yang singkat. Kalau tak dirawat cepat, memang terus pindah alam lain.